Assalamualaikum, welcome back to my channel Beta Janggut. Hari ini kita berada di Taman Bersatu Jalan 2. Jadi kita nak tunjukkan cara-cara acclimation air ikan sebelum kita lepaskan ikan red koi gapi ke dalam longkang. Tujuan acclimation ni untuk stabilkan keadaan ikan dengan air longkang sebelum kita lepaskan ikan red koi gapi ni ke dalam longkang. Caranya ialah dengan kita masukkan air longkang setitik demi setitik ke dalam bekas yang kita bawa. Jadi perubahan air ikan tu tidaklah mendadak dan ikan pun selamat apabila kita hendak lepaskan nanti. Proses acclimation pun dah selesai. Jadi jom kita pergi lepaskan ikan-ikan ni sekarang. Selamat jalan semua dan semoga kita berjumpa lagi di masa hadapan. Terima kasih kerana sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like and share.